Baiklah murid-murid, saya akan terangkan bagaimana murid-murid boleh menulis ayat tema di dalam perenggan pendahuluan. Ayat tema dia merujuk kepada isi utama karangan murid-murid. Apabila murid-murid mendapat soalan, maka murid-murid boleh mencari tema kepada soalan tersebut yang akan digunakan sebagai ayat tema. Seterusnya, ayat rangsangan. Ayat rangsangan merupakan ayat huraian kepada ayat tema. Dan seterusnya, ayat arahan. Ayat arahan merupakan ayat penegasan kepada perkara yang dibincangkan dalam kehendak soalan. Jadi berikut cikgu nyatakan beberapa contoh bagi ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan. Untuk ayat tema, belakangan ini isu pelancongan semakin mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat kerana peranannya yang penting dalam menjana ekonomi negara. Baik, adakah murid-murid masih ingat apakah jenis pendahuluan yang sesuai untuk ayat tema ini? Pandai. Jenis pendahuluan yang sesuai untuk ayat tema ini ialah jenis pendahuluan situasi. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ayat rangsangan. Ayat rangsangan merujuk kepada huraian kepada ayat tema pelajar sebentar tadi. Antara contoh pelancongan yang semakin digemari termasuklah melancong ke destinasi alam semula jadi, mengunjungi tempat bersejarah dan menikmati kepelbagaian budaya tempatan. Seterusnya, contoh bagi ayat arahan ialah oleh itu, usaha-usaha untuk memperkasa industri pelancongan perlu dibincangkan demi kesejahteraan ekonomi dan sosial negara. Baiklah, di sini cikgu berikan contoh pendahuluan yang menggunakan jenis situasi. Malaysia merupakan destinasi pelancongan yang popular di rantau Asia kerana keunikan budaya, kepelbagaian tempat menarik serta kestabilan negara. Baik, ini merupakan ayat tema. Ayat tema ini adalah berdasarkan tema perlancongan. Gabungan tradisi pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan warisan budaya, seni dan makanan yang unik. Berikut merupakan ayat rangsangan. Ayat rangsangan merupakan ayat huraian kepada ayat tema sebentar tadi. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil untuk memajukan sektor pelancongan di Malaysia. Jadi ini merupakan ayat arahan, ayat untuk penegasan kepada ayat tema dan ayat rangsangan. Berikut merupakan contoh pendahuluan jenis sejarah. Sejak zaman dahulu, tanah Melayu telah menjadi tumpuan pedagang dan pengembara dari serata dunia kerana kedudukannya yang strategik di laluan perdagangan utama. Baik, ini merupakan ayat tema yang berkaitan dengan sejarah tanah Melayu. Kedatangan mereka telah memperkenalkan budaya dan seni bina yang masih dapat dilihat hingga hari ini. Kini, Malaysia terus menjadi destinasi pilihan pelancong antarabangsa kerana keindahan alam semula jadi, kepelbagaian budaya dan layanan mesra rakyatnya. Ini merupakan ayat rangsangan, ayat yang memberikan huraian kenapa pengembara gemar melancong ke dalam negara Malaysia. Seterusnya, justru itu, pelbagai langkah perlu diambil bagi mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang terkenal di dunia. Ini merupakan ayat arahan. Ayat ini menjelaskan apakah langkah yang perlu diambil untuk mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dunia.